Pada hari ini, kita bukan sekadar menonton sebuah video, tetapi kita menghayati sebuah perjalanan seorang insan yang telah mencurahkan khidmatnya dalam dunia pendidikan, sebuah kisah tentang kepimpinan, tentang amanah dan tentang tanggungjawab. Inilah kisah Cikgu Mariam Haji Monek, kebanggaan warga Miri. Maklumanlah saya tu memang orang Miri. Berkahwin pun dengan orang di Sarawak juga. Alhamdulillah lah, sepanjang tempoh perkahwinan hampir 30 tahun, saya dikurniakan 3 orang anak. Dan anak saya 2 perempuan, 1 lelaki. Setiap langkah yang jauh bermula dengan jejak yang kecil. Dari ruang-ruang sederhana, tempat ilmu mula disemai. Dari satu peringkat ke satu peringkat. Membawa sebuah perjalanan yang membentuk siapa dirinya hari ini. Okey, bermula dengan tadika lah. Kindergarten, St. Joseph Kindergarten di 2 tahun. Kemudian masuk ke sekolah rendah juga di St. Joseph Primary School, Primary 1 and Primary 2. Selepas itu pindah ke SK Syed Osman. So berada di SK Syed Osman tahun 3. Dulu tak sebut tahun 3. Darjah 3 selama 1 tahun. Kemudian apabila arwah bapa beli rumah di Piasau Jaya, so saya pun berpindah sekolah sebab pada waktu itu SK Anci sudah dibina bangunan baru di tapak baru di Piasau. So di sekolah SK Anci ni saya berada di sana darjah 4, darjah 5 dan darjah 6. Okay, selepas itu pada tahun 1981 saya masuk ke sekolah menengah dan sekolah saya berdekatan dengan rumah, iaitu SMK Datuk Permaisuri. So 5 tahun di SMK Datuk Permaisuri sehingga tahun 1985. Lepas itu barulah saya masuk ke Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang menyambung ke tingkatan 6 1986-1987. Selepas itu melanjutkan pelajaran ke universiti pada tahun 1988 sehingga tahun 1992 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dari sebuah permulaan, langkah itu bermula di sekolah. Di situlah beliau mencurahkan khidmat, mendidik, membimbing dan memahami erti sebenar pendidikan. Selepas menamatkan pengajian di UKM, saya tidak terus mengambil kursus perguruan. Jadi saya berkesempatan untuk menjadi guru sandaran tidak terlatih di beberapa sekolah. Yang paling lama di SMK Datuk Permaisuri, setahun lebih di sana. Tahun 1993-1994 mengambil kursus perguruan lepasan ijazah di Maktab Perguruan Batu Lintang. Lepas itu KPLI saya telah ditempatkan di Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang, posting yang pertama. Dan selama 10 tahun di Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang dengan berpeluang untuk mengajar tingkatan 6, mengajar tingkatan 4 dan 5, mengajar tingkatan 1, 2, 3. 10 tahun selepas itu saya berpindah ke Pejabat Pelajaran Gabungan Miri. Hari demi hari, pengalaman membentuk keteguhan. Dari satu tanggungjawab ke satu tanggungjawab yang lebih besar, langkahnya terus diatur. Membawa beliau melangkah lebih jauh sehingga akhirnya diberikan amanah untuk memimpin di peringkat yang lebih luas sebagai pegawai pendidikan daerah Miri. So, saya mula di PPD sebagai ketua unit perkhidmatan dan pada waktu itu unit saya dikenali sebagai unit perusahaan organisasi.
Lama jugalah, lama berada di unit tersebut. Kemudian selepas perstrukturan semula, saya telah dilantik sebagai timbalan PPD untuk sektor perancangan. Okay. Dan selepas itu pada tahun 2021 saya telah dilantik sebagai PPD MIRI sehinggalah saya bersara di PPD MIRI. Dan dalam setiap langkah, pasti ada insan yang banyak memberi panduan dalam membentuk kepimpinan ini. Okey, soalan ini macam payah untuk dijawab. Tetapi kalaulah ditanya siapakah idola saya semasa saya bekerja di Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang sebagai guru akademik pada waktu itu, sudah pasti idola saya merupakan Pengetua Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang, Cikgu Lili Haji Morni. Cikgu Lili Haji Morni memberi inspirasi, bukan setakat kepada saya, juga kepada guru-guru yang lain. Cara beliau bekerja, pada saya rugi kalau kita tidak mencontohi beliau. Dan semasa di PPD sudah pastilah semua ketua saya itu menjadi idola saya. Sebab masing-masing ada kekuatan. Banyak perkara yang kita pelajari. Banyak perkara yang dari tak tahu, kita tahu. Hasil daripada pengalaman bekerja bersama-sama, kemudian bimbingan-bimbingan yang diberikan kepada saya sebagai pegawai di PPD, pada saya itu sangat membantu dan sudah pasti dapat mematangkan lagi fikiran apabila berhadapan dengan apa sahaja situasi. Dan dalam setiap amanah yang digalas, pasti ada prinsip yang menjadi pegangan dalam setiap langkah dan keputusan. Kalau kita berhadapan dengan masalah, kita jangan banyak memikirkan, maksudnya masa kita itu jangan terlalu banyak fikirkan masalah itu, tetapi kena cari jalan penyelesaian. Kadang-kadang kan bila ada masalah, orang asyik fikir masalah kan. Apalah kita tu, apa hal lah macam tu kan. Tapi apa jalan penyelesaian? So, saya pun sentiasa ingatkanlah sesiapa sahaja kalau berkesempatan untuk memberi panduan nasihat, kan saya kata kita kena banyak memikirkan jalan penyelesaian. 90% kena fikirkan cara penyelesaian. 10% saja kalau kita nak fikirkan masalah tersebut. Saya juga selalu mengingatkan diri saya lah, jangan berfikiran negatif. Sentiasa berfikir positif. Maksudnya, kalau katalah kita diberi tugasan, jangan kata tak boleh. Maksudnya kita kena fikir, oh, mungkin ada sesuatu yang saya dapat belajar apabila saya diberi tugasan ini. Termasuk jugalah pada guru-guru baru kan. Saya selalu cakap, sebagai guru baru jangan nak membantah apa orang bagi, ambil dululah kan. Sebab apa? Daripada situlah kita akan belajar banyak perkara. Dan pada akhirnya, yang ingin ditinggalkan bukan sekadar kenangan, tetapi kata-kata yang menjadi pesanan buat warga pendidikan dan seluruh warga PPD MIRI. Kepada semua warga pendidikan, khususnya di daerah MIRI, saya mengharapkan semua akan dapat menghadapi cabaran pendidikan yang berlaku pada masa kini, juga sentiasa menerima baik sebarang perubahan yang berlaku, dan of course apa-apa yang kita buat itu perlu ada muafakat. Tak boleh bekerja secara individu. Sebab apa? Kita perlukan gandingan bersama rakan-rakan sejawat yang lain.
Kepada pengetua, guru besar, harapan saya teruslah menerajui sekolah masing-masing dengan bijaksana, dengan profesional, menggunakan segala ilmu kemahiran yang ada, dan sudah pasti apabila kita mentadbir banyak pihak-pihak yang kita berhadapan, dan tidak semuanya, maksudnya kita tidak dapat memenuhi kehendak semua orang. Namun begitu, yang penting segala tindakan, keputusan itu hendaklah berlandaskan peraturan. Kepada warga PPD Miri, saya sangat rindu pada anda semua, kepada timbalan-timbalan PPD, kepada pegawai SI Partner, kepada semua pegawai SISC Plus, penolong PPD, anggota kumpulan pelaksana. Saya sangat rindu kepada anda semua. Jadi saya doakan semua mesti kuat. Mesti kuat, mesti teruskan kerja buat yang baik itu. Jangan rasa cepat mengalah. Dan akhirnya, yang tinggal bukan sekadar kenangan, tetapi arah yang akan terus memimpin. Dengan penuh rasa rendah diri, pada malam lambaian kasih, sanjungan budi ini, kami menzahirkan penghargaan atas segala jasa dan bakti Cikgu Mariam. Semoga sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan berada dalam lindungan rahmatnya. Budi yang ditabur akan sentiasa dikenang. Terima kasih Cikgu Mariam. PPD Miri, Beyond Excellent.